memandang-mandang. Siapa ni? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ni kita try satu jentera daripada Jepun, FC77 2020. Cool start guys. Kita nak ride hari ni, ride breakfast dengan kawan-kawan. Nak buat surprise sikit. Ulu Yam, Batang Kali, Awana, ride weekend, cuaca cantik. Jom kita bergerak ke lokasi RV. Warm up gearbox dulu, bagi RPM turun sikit. Kita lubricate all the gear. Motor all standard, kecuali exhaust saja full system. Tak ada apa-apa quick shifter ke. Michelin tayar Michelin Power 6. Review not bad katanya. Kita try lah. Okay guys, bismillah. Jom ke lokasi. Agak kekok dengan kokpit dia, tapi dia tak menunduk sangat macam R1 lah. Ini macam easy dan ini lebih ringan. Total weight kalau standard 195, kalau R1 dah 200 lebih lah. R1 lama lah, maksud abang R1 CP. Tu warm up tayar dulu. Katanya Power 6 cepat panas guys. Abang tak pasti, tapi banyak review menyatakan Power 6 ni cepat panas lah. Mana signal dia? Okey, mantap. Best lah, riding position best. Throttle ride by wire. Kita pakai mod 3 adalah mod jalan raya Dia ada 3 mod standard. Mod 1 mod track day, mod 2 mod jalan berliku ataupun jalan corner lah. Mod 3 jalan raya. So kita pakai mod 3 dulu. Ini banyak electric control assist, TCS, wheelie control, engine braking, power mode. T tu adalah torque control sebenarnya bukan traction torque. Actually torque ni macam traction jugalah kalau abang tak silap. Kurang torque dia, tinggi lah traction dia ke. Kalau abang salah betulkan Tapi dalam manual T adalah torque. Suspension, suspension okey. Okey. Untuk apa kita panggil ni, mod 3 dah cukup okey lah. Abang lama tak buat serbat guys.
memang smooth lah. Karakter dia memang sangat lain dengan Crossplane lah. Tapi Crossplane lah tak boleh lupa lah. Jadi kita nak kena tahu juga yang ni macam mana. Ini dengan mode 3 dia control power lah. Macam kita pulas, dia nampak macam lambat sikit nak pergi. Hari ni kita try motor ni line corner. Okay, kita nak get used to the bike. Gearing pun smooth. Motor ni dibuat pada tahun 2019 dan di register pada tahun 2020. 6 tahun 6 tahun. Not bad. Ketinggian dia abang 170, kaki abang sampai lah kiri kanan. Dah lewat sebenarnya kita. Tak tahu jam tu betul ke tak. 9.15. Janji pukul 9. Aduh, kena lah abang. Tapi dia orang tak tahu abang ride hari ni. Rantai macam longgar sikit lah. Lewat guys, RV Sungai Tua. Motor ni ABS depan belakang. Braking system walaupun standard ABS cantik, tapi tak tahulah sebab tu dia ada EB sebab dia ada ABS, dia ada EB bagus lah. Engine braking is help a lot kalau abang tak silap lah, untuk braking dan kestabilan. Lepas tu kita turun gear motor untuk stabil sebelum masuk corner dan sebagainya. Minyak full tank 16 liter. Untuk mode 3 abang dah perasan sekarang, gear 1 nak terus tarik dia lambat sikit pergi. Lepas tu dah naik RPM tinggi, dia cepat lah untuk permulaan starting.
pijak gear ni agak jauh sikit. Rasa macam jauh, tak sampai. Macam ujung-ujung jari je nak tekan pedal. Dengar dia orang cakap guys. Dengar dia orang cakap guys. Ada orang tengah mandang-mandang. Siapa ni? Siapa? Ha? Pinjam. Test dulu. Tak salah bilang balik. Kawan boleh Jangan macam tu. Jangan macam tu. Salam dulu. Jangan macam tu. Tak kenal member. Tengok colour tu. Assalamualaikum. boleh comeback. Boleh comeback. Apa dia jauh lah. X-Max tu dia. X-Max. Salam dulu. Aduh. Aduh. Sekarang dia kena jalan dulu. Ada lagi? Saja guys buat surprise dia orang. Oh, jaga bang. Jumpa kedai tu ya. Hati-hati bang. Tengok motor kena start balik lah. Dalam list ramai lagi tau. Dalam list ramai lagi. Saya test. Hari ni saya test drive. Saya tak ada intention lagi Kita nak tengok okey ke tak okey, kita test dulu. Kenal lagi apa? Saya minat X-Max sebenarnya, tapi saya tak mampu lagi tengok X-Max. Apa lah pasang? Relax, saya test dulu bang. Kita review dulu, kita test. Okey ke tak okey nanti baru kita cakap. Okey? Mantap dia memang tu. Sama tahun guys. Kita test dia punya suspension.
best. Suspension setup standard ni, abang tak usi apa-apa. Abang check manual standard kilang, klik dia semua. Tak tahu tengah ride boleh tukar mode ke tak. Abang tak faham, tak pandai lagi. Tapi rasanya biar dulu mode 3 sebab masih nak serasikan dengan baik. Nanti tak adalah terkejut sangat. Oh, makan batu guys. Jahat lah abang tu. Mana boleh je ni. Makan batu saya. Bahaya sikit guys. Sini banyak kereta nak masuk. Tengok dia nak masuk kanan, kita kena pergi kiri. Sebab sini ada ada trafik kat sini buat apa? Oh, ada event. Oh, makan pasir. Lagi satu kat sini. Area ni sangat berbahaya.
dia boleh cun mod 3 je